Mana si Fiz ni? Dah pukul berapa ni? Tak erti nak bangun ke budak tu? Bukankah hari ni sekolah? Fiz. Malam tadi buat apalah tak tahulah Fiz Sekejap lah, bapak pergi panggil dia. Nak kena budak ni. Fiz! Bangunlah! Sekolah! Apa yang kau buat lagi ni? Tidur lagi? Oi! Fiz! Bangun! Aduh. Ayah ni kenapa bising pagi-pagi ni ya? Kamu tak tahu ke sekarang pukul apa, Fiz? Pukul berapa ya? Aduh, ayah ni lah. Baru pukul 6 kan? Kepala otak kamu pukul 6. Pukul 8 dah, Fiz. Kau tak pergi sekolah ke, Fiz? Pukul 8? Alamak. Ayah dah siapkan baju ke? Fi nak pergi sekolah ni. Baju sekolah tanya bapak. Bukan patutnya kamu yang kena siapkan malam semalam. Kamu buat apa malam semalam? Aduh ya, macam biasalah. Fin kan streamer. Sentiasa live lah sampai pukul 3 pagi. Lah, sampai pukul 3 pagi kamu live. Kamu tak penat ke? Esok dah nak sekolah. Lepas tu kamu live pula malam-malam. Aduh ya, dah lah. Bising lah ayah pagi-pagi dah. Adik nak pergi sekolah dulu. Biarlah baju macam ni ke apa ke. Ayah tu, bila nak kerja ya? Adik dah minta kat ayah suruh beli PC kan ya. Adik ni bosan lah live kat handphone. Ayah dia belilah PC. Ayah bukannya tak mau kerja. Ayah tengah cari, tapi tak dapat lagi. Kamu kena sabarlah, Fiz. Sekarang nak dapat kerja susah. Kamu tu, belajar sungguh-sungguh. Jangan jadi macam bapak ni. Nanti dah besar, susah nak cari kerja. Yelah, saya ni mana belajar pandai-pandai. Siapa je nak jadi ayah. Ayah tu dah lah tak kerja. Dah lah ayah. Dah, Vin nak pergi sekolah dulu. Ayah jangan lupa kerja. Vin nak PC kan. Dah, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati pergi sekolah tu. Yelah. Aduh, Fiz dah minta macam-macam ni dekat aku ni. Tapi yelah, zaman sekarang ni nak cari kerja bukan main susah. Tapi aku kena usaha juga untuk anak aku tu. Dia je lah anak yang aku ada, anak tunggal. Tak apalah, nanti aku cari kerja yang tak apalah, nantilah aku cari kerja kebun sayur ke, tori getah ke. Janji anak aku dapat apa yang dia nak. Aduh, ayah aku ni dah miskin. Duit pun tak ada. Nak kata miskin, memang miskin betul. Aduh, tapi itulah nak buat macam mana. Ayah aku tak ada usaha betul nak cari kerja. Suruh aku belajar pandai-pandai, tapi dia tu lah, dia tak belajar pandai. Dah lah, nak try tanya Aras. Ya, apa? Aras, aku nak cerita ni. Ayah aku ni duit dah lah tak ada. Tu semua. Kau rasa ayah aku ni miskin, malas ke? Ataupun dia saja-saja miskin ke? Dia malas nak bekerja Apa pendapat kau? Aku rasa ayah kau tu miskin tu. Sebab tu dia tak mampu beli kau PC. Tapi kalau kau nak PC juga, kumpul je lah duit. Alah, kau senang lah cakap. Aku nak PC tu murah je weh, tak mahal pun. Kau ni support lah aku. Padahal PC tu murah je. Takkan ayah aku tadi beli weh. Baru 3,000 4,000, takkan tak ada duit. Lagi satu, dia tu bagi duit jajan pun tak ada weh dekat aku. Macam mana aku nak simpan duit weh? Tak baik tau cakap macam tu. Tu ayah kau, bukan ayah tiri kau. Dah lah, cakap dengan kau pun tak jadi apa. Kau ni lah, tahulah kau anak orang kaya, aku ni anak orang susah. Dah lah, baik aku fokus tengah belajar kan. Weh, jom dah balik sekolah. Jom kita salam cikgu dulu. Cikgu, salam cikgu. Salam cikgu ni, kami nak balik cikgu.
Okey, dah jom balik. Ye, dah balik sekolah. Ye, dah balik sekolah. Weh, diorang pun dah balik lah weh. Tapi itulah, mana bas aku? Dah ready lah weh. Let's go. Nak balik rumah. Tapi itulah, aku rasa tak nak live lah hari ni, tak ada mood. Aku malas nak layan ayah aku. Harap-harap ayah aku tak ada lah dekat rumah. Malas aku nak tengok muka dia. Aduh. Jawab penatnya lah. Pas pula parking jauh, dia parking ke situ. Kenapa dia tak parking depan rumah je? Aduh dah. Jom nak tengok ayah tengah buat apa. Tapi itulah, aku malas lah nak layan ayah aku. Dah lah tak ada duit. Aku minta semua benda, semua tak. Dah lah. Aduh aku malas lah weh. Aduh tu ayah aku tu buat apa? Dah lah malas aku nak layan ayah aku. Baik tidur ke kursi lah. Aduh. Vince, sini kejap. Abah ada benda nak cakap. Ayah tu nak cakap apa tu? Malas betul lah. Tak apalah. Apa dia ya? Tiba-tiba je panggil Vin ni. Kenapa? Ayah ada nak bagi tahu kamu ni. Ayah ada kerja baru. Tapi gaji tak adalah mahal. Satu hari dalam RM20. Tapi ayah cubalah untuk kumpul dan belikan kamu PC baru. Tapi ayah nak satu je. Ayah nak kamu belajar sungguh-sungguh, dapat markah exam yang terbaik. Itu pun dah cukup dah buat ayah. Faham Vince? Ayah ni dah lah. Ayah cakap macam tu. Ayah tu lah waktu kecil dulu tak nak belajar rajin-rajin kan dah susah. Ayah ni dah lah. Vince nak pergi apa ni, CC, nak main game dengan kawan. Ayah pergilah cari kerja, 50 pun tak apa ya, asalkan ayah ada kerja. Daripada pengangguran duduk kat rumah, baik ayah cari kerja. Dah lah, baik. Assalamualaikum. Vince, harap berubahlah dia. Assalamualaikum, Pakcik Hilmi. Oh, Pakcik Hilmi. Mana Pakcik Hilmi ni? Turun. Ya, saya turun. Pakcik Hilmi. Saya lah yang Pakcik Hilmi cari tu, yang kata Pakcik Hilmi kan cari kerja kan. So, kerja Cik Hilmi hanya sapu je kawasan taman-taman ni, bagi bersih. Dan gaji setiap hari 50. Cukup lah tu kan. So, ni penyapu dia. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Tapi bila saya boleh kerja? Ya Allah. Boleh. Sekarang pun boleh Cik Mi. Sapu je dekat kawasan taman ni ya. Kalau dah siap bagi je tahu saya, okey? Ya, baik. Saya gerak sekarang. Terima kasih ya. Alhamdulillah dapat juga kerja. Weh, tengok tu. Menyusah betul lah pakcik tu. Padahal kat sini bersih dah. Kenapa dia orang nak nyapu kat sini? Okay. Maaf dek, depan lalu sikit Oi. Pakcik. Pakcik ni buat apa kat sini? Dah lah ganggu kita orang. Lepas tu langgar saya pula. Baik pakcik menyapu dekat lain je. Buat apa kat sini? Berambus bos. Maaf nak. Maaf. Okey, pakcik akan pergi menyapu belah sana. Dah, baik kau berambus. Allahu Akbar. Aduh, sakitnya. Pada saat ayah tak di sisiku, berbagai macam rasa ku rindukan dia. Aduh, penatnya balik daripada sisi. Dah maghrib dah weh. Dah lah, jom. Kenapa ada van ambulans dekat rumah ni? Lepas tu macam ramai je weh dekat rumah ni. Kenapa ni? Ada kenduri kahwin ke? Siapa kahwin? Takkan ayah aku. Ayah aku bujang, miskin semua. Alah, jom kita try masuk. Assalamualaikum. Kenapa ni pakcik? Kenapa ni pakcik? Ustaz,
kenapa ramai sangat? Ni jenazah siapa ni? Ustaz? Maafkan saya, ni anak kepada Ayah Hilmi minta maaf. Saya tak dapat hubungi anda sebab tadi telefon saya habis bateri. Bahawasanya ayah kamu telah meninggal dunia atas kemalangan kenderaan melanggar ayah kamu yang sebentar petang tadi berlaku pada pukul 5. Jadi saya minta maaf lah, saya tak dapat. Saya lupa nak cerita sebenarnya sebab masa tu bateri memang tak ada. Dan kami pun dah uruskan jenazah, mandi semua. Dan sekarang ni kami tunggu adik balik nak tengok jenazah. Mungkin ini terakhir kalinya adik tengok jenazah ataupun ayah adik terakhir kalinya. Jap. Ustaz tipu kan Ustaz kan? Ustaz tipu kan? Ini bukan ayah saya kan? Ayah, bangun ya ayah. Ini bukan prank kan ayah? Ayah, bangun ya. Ayah, takkan ayah nak pergi ya? Ayah tipu ya. Ayah bukan. Ini bukan ayah kan ya? Ayah bangun ya. Adik minta maaf ya. Kalau betul ayah dah tak ada, kan saya minta maaf dekat ayah. Ya, saya ada banyak salah dengan ayah. Minta itu ini tapi tak dapat, saya kutuk ayah. Maafkan ayah. Saya minta maaf sangat-sangat ayah. Ayah, kenapa ayah pergi awal sangat ya? Adik tak sanggup kehilangan ayah. Tolong ya. Bangun balik ya. Korang, tolonglah korang. Laguku ini tentang rindu ayah pada saat ayah tak di sisiku. Berbagai macam. Okeylah geng, macam tu lah untuk kita RP hari ni, iaitu RP anak derhaka kepada ayah. Jadi kalau korang suka drama-drama yang macam ni, korang boleh komen dekat komen YT dekat bawah. Dan jangan lupa lah untuk subscribe, like, comment and share. Dan jangan lupa juga untuk korang subscribe juga Haras YT dan juga Hilmi Stone. Thank you Haras dengan Hilmi. Hai, thank you Bis. Thank you. Thank you, Bis. Korang jangan Drama lupa subscribe Bis. dia. So jom, apa-apa kita tunggu RP yang akan datang. Bye bye semua. Bye bye semua.